Tanggalan Paran. Dah boleh lah. Jangan. Ni lah baru 2 timer, belum 3. Sekarang kamera semua yang batang-batang kan. Dia tak perasan. Saya tengah rembat kat sini, tengok tu, alamak, dapat suat. Ada yang mana tak pasal? Depan ni. Ni. Depan ni tu lagi. Ni. Yang. Okey. Dia tinggal je kawan dekat belakang. Oh kan. Member tu. Ni motor dia kena matahari naik biru dia. No. Omar bagi tahu nak datang pukul 6 boleh, dia kata. Ya. Maknanya kita sampai kedai dia sebelum pukul 6, 5.30 tu okey tu. Afiq magat baru Afiq. Orang kesan. Magat bengkok. Jatuh. Magat baru. Magat baru, sporing baru. Brake baru Afiq kau. Motor jatuh orang, baru lepas jatuh. Jatuh bodoh. Oh ya. Jatuh bodoh ya, jatuh lepas. Picit je lama. S50. Anik boleh ke follow laju Anik? Dia laju kot. Apa? Tak. Yalah takut motor dah stres. Kau boleh tahu. Okey eh. 400 cc. Mana ada? 344 je. 344 tu nampak
3-4 boleh puluh lah. Ni Anik Kita bukan laju. minyak boleh tarik sampai pagar Anik. Tak tahu? Ha? Minyak boleh tarik sampai pagar. Boleh. Boleh? Okey okey. Dia macam penat sikit lah. Wish tak boleh naik kan. Kita orang tak naik visi pun. Ni dah. Ha. Apa pun dia gelap. Aduh. Kita bukan potek lah, kita potek punya. Oh. Kereta. Oi kau ni. Masuk slow lah kau. Tu. Kalau Bayu start auto cruise kurangkan satu. Kereta belakang memang. Ada ye depan. Ya, depan. Ha. Apa dia beratkan batu? Kurangkan satu. Top speed kurangkan satu kalau auto cruise. Oh ya ke? Ha, kalau tak saya tak boleh follow lah. Oh, lenguh. Saya rasa pasal rim. Boleh jadi. Pasal rim kan? Dia kan dia kayu. Dia kayu, betul. Dah nak lawan motor komen. Mana boleh motor komen lah. Abang Ian. malu si satu hari je. Ian depan Ian. Lu. Ah. Lenguh lah kita nak tak boleh foto auto cruise. Ni Ian. Faham tak? Betul aku cakap macam tu tadi. Ha. Nampak motor. Ha. So kalau Bayu duduk depan, penat lah kita nak follow. Kena plus throttle. So abang kena kurangkan satu. Kurangkan satu Kurangkan. Kalau baru kurangkan sambung. dua. Baru sambung. Ini saya tahu abang kena naik satu. Baru sambung. Kurangkan satu okey. Kurangkan satu. Abang sampai satu pun. Banyak benda. Kurang satu pun banyak benda. Potong tu kan. Dulu lepas lah. Tempat minyak. Elak-elak. Masuk Yongping kena nasi berani. Baik. Nasi berani 40 hari. Pulang kan nak buat godan boleh, 40 hari boleh. Buat godam lah. Kita itu dah Godam dah dah buat godam dah. Ni masih okey. Ni okey, Afi okey. Okey. Pali okey. Okey. Oi, banyak motor oi. Oh, nice. Ambil BSP lah. Kita BSP je. Sana banyak motor. Mana? BHP ke Petron? BSP lah. Petron ramai. No. Cuma nak isi minyak kat sini. Jom. Jom, bismillah. Bismillah. Allahu Akbar.
اسمي شاء في الأرض ولا في السماء واسمي عليم. Alamak. Ada awal rekod lah. Oi. Jomping. Aduh tu 5 minit dah sampai Yongping. Maintain berapa? Berapa? Mereka lagi belum remake lagi. Kalau remake ni tak sampai 5 minit dah sampai dah ni. Alamak. Meletup apa ni ya? Oh, pop. Oh. Robrok. Ya, robrok. Alamak. Oh, dia Alamak. DVD. Aduh. DVD. Aduh, Jeng. Dah agak dah dia nak masuk dalam sana. Tak nak masuk lagi. Masa terus saya tadi. Itulah dah agak dah. Racing dengan rotek. Apa dia? Dia nak apa? Lesen rotek. Sudah tukar windshield. Lesen. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih. Nampak tak? Okay. Alhamdulillah. Semua dah? Betul. Okay. Semua dah ke? Ha? Udah. Oh, nampak. Udah. Ramai orang. Ya, sini ada parking. Ujung. Okay. Nampak. Malam bungkus. Apa ramai. Drive tu tak ada ke? Ya Allah, panasnya. Astagfirullahaladzim. Kau dia duduk kan. Nah, parking depan baju sedia. Boleh. Banyak ni, X-Max pun ada ni. Nasi berani wak godan lah. Orang jarang-jarang pergi selatan ini. Tu Mio kata sana. Orang-orang selatan selalu datang sini. Orang Kuala Lumpur. Panis lu belah sana. Kesian lah koma. Amin. Bagus tu. Kita teruskan perjalanan kita, ya Allah. Training corner. Tak ada corner macam ni. Dia corner S, corner U, corner C. Tak ada corner macam ni. Ambil kiri, ambil kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Macam ulur lah.
Astagfirullahaladzim. Perut tu dah kenyang. Mata sudah layu. Kenyang. Dah dapat kopi sekarang ni. Kan, Americano orang. Americano. Dah. Extra shot. Sedap lah. Okey, Fik. Okey. Allah Akbar. Antuk, weh. Tahu tak apa? Jalan je straight je. Tak lah. Saya ambil nasi sikit. Biar nasi banyak. Lala tertukar. Ambil makan nasi biar orang. Aduh, apa lah. Mantap, mantap. Jam pun. Yes. Kecil ni lagi tambah kecil tak dapat jalan lah ni. Sikit lagi, lebih pada 80 kilo sampai kot. Tadi lebih pada 40 minit sampai. Tapi ni sebab jam. Oh, ada bawa barang. Patutlah jam. Itulah bunyi. Oi gila, dia bawa apa ni? Konkrit. Kau. Okay, kita sudah sampai JB. JJ. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, mana bang? Alai dulu lah. Apa? Alai terus. Alai terus. Wah. Abang Nazar, lampu belakang tu Abang Nazar rem eh? Tak ada. Memang ada cover dia. Ha? Oh, dia ada cover dia. Kalau original dia BCD lah. Tapi ni bukan Tak lah. ni bukan BCD, ni BMW. Tak ada lah. Ni Dia bukan cover. Dia bukan BCD. BCC. 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 kita lanjut. Ada dua cover dia. Tak, maksudnya dia ada putus. Macam lain dia ada apa, dia sambung kan? Sambung. Oh, tu Muhammad Zulek. Kalau tak episode kat sini kan syok. Apa? Apa ya? Kita pergi Alai Motor Support. Alai Motor Support. Alai Motor Support. Bum. Asal orang sini ya. Sebab dia tahu Alai tu kat mana. Parking bawah pokok tu depan tu pun best kat tu. Alai Motorsport. Alai. Bawah pokok ni tak okey. Kenapa? Jauh. Ni betul tempat dia apa? Betul. So dekat bawah pokok ni lah. Ni bang. Ni teduh sikit bawah pokok ni. Ada pokok? Ni.
cek. Itulah bunyi cicak. Cek. Bagai-bagai lagu. Okay, alhamdulillah kita dah sampai JB ya. JB ke singgah halai dulu. Bayu nak ambil barang apa-apa tak tahu. Tengok dulu. Wah. Overlander. Sudah balik Thailand. Sudah letih. Jom kita jalan-jalan alai. Singapura. Nak pasang kem dulu. Tukang minyak hitam. Tukang minyak hitam, servis cuci enjin. Oh, Civic. Oh. Baru kena sama Lucy. Lagi turut body. Oh sudah. Oh itu. Bila kerja sini bang? Bila kerja sini? Baru masuk. Baru masuk. Wah, you senang ah. Style lah, ada spek. Wah. Okey, boleh buka dulu. Boleh. Boleh ah. Oh. Boleh. Oh, gila duduk dalam alai sembang atas ribu juta-juta tau. Macam oh, Cikgu Betty. Awaklah Cikgu Betty ya? Saya datang Johor tak apa ke? Boleh eh? Oh. Bini balik Madinah. Ha. Boleh ride ni. Kalau weekend ni anak dah Oh, ya tu. masuk weekend tu tapi tadi akan petang. Ya, 6 bulan. Apa bikin mak? Ha? Wah, ini sudah masuk Polini punya set tu. Ni satu orang lagi gila. Idaman tu tak. Buat macam ni bang, rumah abang. Macam bang. Dalam aircon. Mana boleh buat rumah macam ni? Oh. Tak bengkel. Aircon relax, sejuk ke. Ini dapat buat pagi okey. Betul? Tak Kan? mau. Ada jangkung tak apa, duduk kan, ada rem semua. Sentiasa di depan. Alah. Alah, dah sarung. Malah tutup body ada. Ha? Dia masuk CVT, saya masuk throttle body. Okey, masuk sini. Masuk. Masuk ah. Masuk ah. Ha. Okey, boleh masuk. Betul tak? Masalah. Aku memang dah 80% dah tadi.
Tak ada Netflix lah. Berlebuh lah ni. Apik beli apa? Oh, beli pasang? Dek lu. Korang pasang lu. Tak tuan kena? Korang pasang lu atas tuan kena. Oh. Ini pergi tuan kona ni. Dah ambil tadi dah. Tak. Saya dah ambil dah. Kita nak pergi tuan kona ni. Ha? Nak overlap. Dah. Saya ada. Something. Alah. Ha? Nak pergi tuan kona ni nak Ha. touring ke nak racing lah. Itulah pasal. Semua. Oh. Antok kamu. Kenapa spring tu ringan bang? Abang? Bang, spring tu ringan eh? Dia lembut daripada original. Tak Yang jadi tinggi. Oh, tak syok ah. Bang, ni kan. Apa nak jadi? Hasil tangkapan. Nanti datang lagi. Dah, aku dah buka mic dah. Aku dah buka dah. Aku dah buka dah. Okey. Tu Malosi you suruh dia korek lagi tu mangkuk. Malosi korek lagi. Boleh. Apa weh? Mana ada? Aku tak makan gaduh lagi. Ni Connected. tak connect. Four group members connected. Fan. Connect. Gaduh. Dulu jap. Tut. Panel. Abang Mio punya exhaust kena pusing sikit. Dia macam menyengit. Okey, gerak sikit. Bagi laluan sikit. Boleh. Jalan. Tak perasan. In 300 meters, merge onto Liberaya Skudai, Route 1. So kita pergi remake lah. Oh, cikgu belting in the house. Jom. Masuk. Okay. Hari ni kita bagi Abang Umar pening banyak teammate hari ni. Ada pening. Tak pening ah? Teammate macam ni Abang Umar kata. Letak kat sini. Mana siapa? Motor abang buat apa? Oh, dalam diam. Patutlah slot penuh. Oh. Gila. Tu class. Dry class. Tengok exhaust dia. Gila kau weh. Mantap dia punya jahit tu. Dia punya apa? Welding tu. Lawa hijau dia. Buatlah motor. Dia masuk motor. Remat. Masuk mat. Time ni yang bau pening sikit. Abang motor buat apa? Remat apa? Kenapa nak remat lagi? Ngada-ngada lah nak remat banyak kali. Buat apa? Itu mesti masuk koper-koper tu kan? Koper? Apa tu? Apa nama? Apa? Apa orang panggil? Beryllium cooper. Susah benar nak nyebut. Mana ada tak ada masa tu motor orang macam. Tu motor abang tadi buat apa kat dalam? Ada ni. Ini dia ada lah ni. Dia try spec dia ni. Alang-alang. Mana ada.
Sekejap lagi kita tengok horsepower motor dia berapa. Wih, ini mesti 80 ni. Ha? Boleh. Abang punya tangan saya yakin. 80. Ha. Amin. Amin. Ha. Ada apa? Dah kita tunggu tengok abang punya berapa.